Assalamualaikum. Ini dia tanah 1.7 ekar bergeran individu satu penama, boleh tukar nama segera. Tu dia rapat jalan, air bersih, ada sibuk sedut ke apa. Tu dia air dia, air sungai kecil je, ada batu-batu kecil, sungai pasir lebar dalam sebuah helak ataupun dua buah helak lebar sungai dia. Tu dia struktur tanah dia rata di atas, lepas tu dia bertereh menurun ke bawah, bertereh, lepas tu dia rata pula. Alik sungai tu ada akses dekat rumah penduduk, alik kepala tanah pun dekat rumah penduduk juga. Ni dia dusun tak ada sangat, cuma dia ada pokok jering, pokok rambutan, pokok gitu je lah, durian ke apa tak ada. Tu dia tiap api berdekatan je, tiap api. Ni mudah lah, kalau nak buat kediaman pun okey. Beki-beki sikit boleh buat rumah lah atas tanah luar. Buat rumah kebun kau okey. Getah pun boleh jual getah. Boleh jual batu getah, boleh bubuh durian kau, sawit kau, boleh bubuh belakang. Nak buat walik pun okey, cuma walik takut gigit pula. Waliknya tempat linear-linear je lah. Tu dia. Suasana dalam kebun. Ni gerak lah. Lepas ni kat panggil orang nebah dah. Kalau tak si getah kat boleh jual batai, bubuh durian. Okey, Assalamualaikum.